Orang cakap kena jadi juga ibu pemalas supaya anak dan suami tu tahu buat kerja. Maksudnya buat malas. Betul. Macam tu. Yang tu okey kan tuan? Okey, sebenarnya kalau kita tengok bukan anak tak sayang kita. Kalau contohlah kita lah ibu tu kan, bukan anak tak sayang kita ataupun suami tak sayang kita. Bayangkan suami kita dibesarkan dalam keadaan mak dia tak payah buat. Kan lelaki tak payah kan. Ataupun suruh buang sampah, ataupun sedia kain, lipat kain, tapi lipatan tu tak sama macam yang mak tu. Biar mak buat je lah, ikut spesifikasi. Ya, mak-mak zaman tradisional kan. Tapi akhirnya rupanya benda tu lah yang menjadikan suami kita pada hari ni. So bila datang kepada anak kita pula kan, kita tak payahlah, ya Allah serabutnya keluar dari dapur ni. Jadi bila kita dah penat, dah sakit, tak ada orang tolong umi pun, contoh macam tu. Sebenarnya bukan diorang tak sayang, tapi diorang tak tahu dan tak biasa, tak dibiasakan kan. Bahayalah juga macam tu kan. Yelah, sebab kita tak perasan tau benda macam tu. Sebab kita nak cepat contohnya kan. Tak payahlah basuh pinggan tu, cepat basah, jangan main air, sabun, jangan main air. Itu biasa kita cakap kan. Sebab anak kita ni sebenarnya dengan memanglah nampak dia bermain air, anak-anak kan tak boleh lari pentinglah seorang mak tu, dia bila dah sampai tahap penat macam tu, dia kena pergi kelas agama, dia kena pergi kelas mungkin healing Quran. Sebab dia rasa suami abaikan dia, tapi dia sedang mengabaikan perasaan dia. Faham tak? Dia macam tak apalah, dia struggle dengan diri dia, padahal dia ada suami. Kecuali mungkin ada yang Allah uji suami yang betul-betul pemalas, teruk. Yang tu maksudnya yang tu memang ujian kepada isteri tu sendirilah kan. Betul. Melainkan memang Kak Syifat cakap, mungkin suami ada je tolong kan. Cuma kita lah bila penat tu, kita rasa macam kita seorang saja yang berkorban macam tu. Tapi ada banyak movie-movie